Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, apa khabar rakan dan sahabat-sahabat pada malam ini. Alhamdulillah, seperti mana sebelum kita memulakan kelas meneruskan kelas bacaan akta ataupun enactment Undang-Undang Keluarga Islam pada malam ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa ya Rabb Ibrahim wa Rabb Muhammadin alaihimus salatu wassalam. Alzimna al-fahma warzuqna al-ilma wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang mengikuti kelas bacaan akta kita pada malam ini. Seperti biasa, saya mohon kerjasama rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang sedang berada di atas talian bersama dengan saya pada malam ini. Boleh terlebih dahulu untuk kita kongsi-kongsikan link kepada kelas kita pada malam ini kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang lain. Semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini mungkin akan menjadi sebahagian daripada amal jariah kita, sebab daripada kita berkongsi kita share, kita kongsikan link untuk kelas bacaan kita pada malam ini. Sebelum kita meneruskan juga kelas kita, saya minta kerjasama rakan-rakan dan sahabat-sahabat semua untuk mendoakan kesejahteraan, keafiatan, kesihatan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang Allah SWT uji sedikit dengan kesakitan, dan insya-Allah sebab daripada doa kita semua, tuan-tuan dan puan, Allah terima dan makbul doa kita, dan Allah berikan kesihatan serta keafiatan, kesembuhan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, agar beliau kembali sembuh dan sihat semula untuk meneruskan amanah kepimpinan negara kita, insya-Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih tuan-tuan dan puan semua. Okey, kita sambung kelas yang agak seminggu lebih kita tinggalkan, dan malam ini kita akan sambung pada peruntukan seksyen 87 akta, ataupun seperti mana yang saya kerap maklum dan kongsi pada rakan-rakan semua, sahabat-sahabat, mungkin negeri-negeri lain boleh rujuk kepada seksyen 88. Contohnya bagi mereka yang berada di negeri Selangor, boleh rujuk kepada seksyen 88 enactment Undang-Undang Keluarga Islam negeri Selangor. Begitu juga di negeri-negeri yang lain. Kalau pada minggu lepas kita telah baca dan kita telah lihat secara terperinci peruntukan seksyen 86, dan seksyen 86 seperti mana yang telah kita bincangkan pada minggu lepas,
menyentuh kepada persoalan utama dalam tuntutan hadanah ini. Sama ada di mahkamah syariah bagi pasangan yang beragama Islam ataupun bagi mereka yang bukan beragama Islam di mahkamah civil, peruntukan dia dan Seksyen 86 ini melihat kepada pertimbangan utama. Disebut sebagai paramount consideration. Pertimbangan yang paling utama diambil oleh mahkamah dalam menentukan hak jagaan ni nak diserahkan kepada siapa. Kepada ibu ke, kepada bapa ke. Walaupun kita dah tengok pada permulaan dulu Seksyen 81 memperuntukkan ibu, seorang ibu tu diberikan keutamaan untuk menjaga seorang anak yang masih kecil. Tetapi perintah penjagaan diberikan kepada ibu diputuskan oleh mahkamah setelah mahkamah berpendapat dan hakim berpandangan bahawa ibu dapat memberikan kebajikan anak yang masih kecil tadi itu adalah lebih terpelihara sekiranya hak jagaan itu diberikan kepada ibu. Sebab tu kita tengok dalam Seksyen 86 disebut tentang kuasa mahkamah hatta boleh meletakkan hak jagaan anak tu kepada mana-mana institusi. Kalau kita banyak di Malaysia, negara kita ni, institusi yang terlibat dalam menjaga anak-anak yang masih kecil. Jadi mahkamah boleh membuat keputusan ataupun memerintahkan hak jagaan walaupun kata ibu bapa ada, nenek ada yang tersenarai dalam Seksyen 81 tu, kalau ikut turutan keutamaan hak jagaan tersebut, mahkamah di bawah Seksyen 86 diberikan kuasa yang luas untuk memerintahkan hak jagaan anak tu tak diberikan kepada mereka-mereka yang disenaraikan dalam Seksyen 81 tersebut. Jadi mana-mana orang lain sekalipun walaupun dia tak disenaraikan, tapi orang-orang tersebut mahkamah dapati bahawa mereka ini hatta institusi-institusi sekalipun, kalau mahkamah dapati bahawa institusi dan orang-orang lain yang tak disenaraikan dalam Seksyen 81 tersebut boleh diserahkan hak jagaan anak-anak yang masih kecil diserahkan kepada mereka. Asas apa? Asas dia ialah kebajikan anak akan menjadi pertimbangan yang paling utama oleh mahkamah. Jadi maknanya dalam konteks di mahkamah syariah ataupun di mahkamah sivil, mereka yang membuat tuntutan dan mereka yang dituntut untuk menjaga anak yang masih kecil, mahkamah akan dengar keterangan pihak-pihak ini. Saksi-saksi yang hadir mungkin berikan sokongan, keterangan menyokong pihak ibu. Ada saksi pula di sebelah bapa berikan keterangan yang menyokong pula keterangan bapa. Jadi pihak-pihak ni yang hadir di mahkamah syariah, mereka ini memberikan bukti-bukti dan keterangan-keterangan untuk tujuan apa? Tujuannya ialah untuk meyakinkan mahkamah yang mereka adalah orang yang paling layak untuk menjaga kebajikan anak-anak yang masih kecil. Itu yang biasanya yang akan berlaku pertarungan ataupun kes yang berlaku di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara ataupun di mahkamah sivil. Mereka akan hadir ke mahkamah untuk meyakinkan hakim perbicaraan tersebut. Biasanya kalau sama ada di mahkamah syariah ataupun di mahkamah sivil, biasanya bidang kuasa untuk mendengar tuntutan hak penjagaan anak-anak yang masih kecil ini diberikan kepada hakim-hakim mahkamah tinggi. Di mahkamah syariah kita ada 3 peringkat, selain daripada Perak dan juga Sabah, kita ada 3 peringkat mahkamah.
seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini, bermula daripada mahkamah rendah, dia ada hakim mahkamah rendah, kemudian mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi, kemudian mahkamah rayuan dan akhir mahkamah rayuan. So 3 lapisan mahkamah di dalam konteks mahkamah syariah. Jadi bagi kes-kes permohonan hak jagaan anak yang masih kecil ni, kes tersebut akan didengar di peringkat mahkamah tinggi. Jadi hakim-hakim mahkamah tinggi syariah ini akan mendengar keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang membuat tuntutan hak jagaan di mahkamah, yang akhirnya di penghujung bila mana mahkamah nak buat keputusan, kalau kita tengok pada Seksyen 86 yang kita bincangkan pada minggu lepas, disebut di situ bahawa pertimbangan yang paling utama ialah kebajikan anak-anak. Itu yang kita tinggalkan pada minggu lepas. Kita sambung malam ni berkaitan dengan Seksyen 87. Seksyen 87 ni, tajuk di atas tu disebut perintah. Maknanya perintah jagaan anak. Sebab kita ni masih lagi di bahagian membicarakan tentang hak jagaan anak. So tajuk di sini adalah perintah tertakluk kepada syarat-syarat. Sesuatu perintah, kita baca, sesuatu perintah jagaan boleh dibuat tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan oleh mahkamah patut dikenakan dan tertakluk kepada syarat-syarat jika ada yang dipakai dari semasa ke semasa. Perintah itu adalah menghakkan orang yang diberi jagaan itu untuk memutuskan semua soal yang berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran kanak-kanak itu, tanpa menyentuh keluasan subsection 1. Sesuatu perintah jagaan boleh, yang pertama, mengandungi syarat-syarat tentang tempat di mana kanak-kanak itu akan tinggal dan cara pelajarannya. Yang kedua, B, mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada bagi sementara dalam pemeliharaan dan kawalan seseorang yang lain daripada orang yang diberikan jagaan itu. Tak apa, kita baca dulu peruntukan ini dan lepas ni saya akan jelaskan satu persatu. Yang B, mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada bagi sementara dalam pemeliharaan dan kawalan seseorang yang lain daripada orang yang diberi jagaan itu. C, mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan oleh atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan pada masa-masa dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh mahkamah. D, memberi ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan hak untuk berjumpa dengan kanak-kanak itu pada masa-masa dan dengan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh mahkamah, atau melarang orang yang diberi jagaan itu daripada membawa kanak-kanak itu keluar dari Malaysia. Jadi peruntukannya ada satu section saja, tapi dia agak panjang. Okey, seperti biasa kita tengok apa sebenarnya objektif peruntukan section 87 ini. Seperti mana kita telah bincang format kita yang telah kita bincang sebelum pada ni. Bila kita baca satu peruntukan section tu, kita nak tahu apa sebenarnya tujuan penggubal undang-undang, menggubalkan
seksyen tersebut. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya seksyen 87 ni, apa objektif, okey, pengubalan dia. Okey, seksyen ini bertujuan memberikan kuasa kepada mahkamah. Mana dalam konteks ini mahkamah yang dimaksudkan adalah Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi kalau katakan tuan-tuan dan puan ada di Selangor ataupun tinggal di Selangor, filekan kes di Selangor, maka Seksyen 88 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor itu yang di wilayah persekutuan ni, Seksyen 87, okey, dia memberikan kuasa kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, okey, Selangor. Begitu juga kalau di Kelantan, Terengganu dan lain-lain. So, jadi seksyen ini memberikan kuasa kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut. Okey, apa kuasa yang diberikan? Untuk mengenakan syarat-syarat mengenakan syarat-syarat yang bertujuan untuk memastikan kebajikan kanak-kanak menjadi pertimbangan utama. Seperti mana yang saya jelaskan daripada awal yang kita telah baca pada minggu lepas, kita dah baca Seksyen 86. So, Seksyen 87 ni dia datang selepas daripada Seksyen 86 kan? Okey. So, jadi Seksyen 87 ni dia mengukuhkan lagi falsafah bahawa mahkamah berperanan untuk memastikan kebajikan anak-anak yang masih kecil itu terpelihara. Dengan apa? Cara apa? Dengan cara memberikan kuasa kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, okey, selain daripada memerintahkan hak jagaan, katakan di penghujung perbicaraan, mahkamah membenarkan ataupun meluluskan permohonan ibu untuk menjaga anak yang masih kecil. Pasangan suami isteri bercerai, ada anak seorang yang masih kecil, umur 2-3 tahun katakan. Okey, dah berebut antara pasangan yang telah bercerai tadi, ibu nak jaga anak, bapa pun yang bercerai, suami yang bercerai tadi pun nak dapatkan tuntutan jagaan tersebut. Jadi mahkamah berdasarkan peruntukan-peruntukan yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini, meluluskan ataupun mengeluarkan satu perintah menyerahkan hak jagaan anak yang masih kecil tadi itu kepada ibu. Sebab apa? Mahkamah sampai kepada kesimpulan setelah mendengar keterangan pihak-pihak bahawa ibu tadi adalah orang yang paling dapat menjamin kebajikan anak tadi. Sebab tu saya katakan tadi, sama ada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ataupun Hakim Mahkamah Tinggi Civil dalam nak menentukan ataupun mengeluarkan perintah hak jagaan nak diserahkan kepada mana-mana individu ataupun orang, biasanya kepada ibu ataupun bapa anak tadi yang bertarung di mahkamah, mahkamah akan lihat kepada kebajikan anak tersebut. Okey, yang itu diperjelaskan dalam Seksyen 86 yang kita baca pada minggu lepas. Jadi Seksyen 87 ini dia sebut untuk memastikan kebajikan anak-anak yang diserahkan hak jagaan dia itu kepada ibu, mahkamah ada kuasa untuk meletakkan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat inilah yang kita yang diperuntukkan dalam Seksyen 87 ini. Okey? Dan kebajikan anak yang masih kecil tadi diberikan keutamaan berbanding keinginan ataupun permohonan ibu dan bapa. Okey? Saya dah sebut dah, banyak kali kita dah tengok dah sebelum pada ini. Saya dah bagi contoh Syed Sabiq contoh dalam kitabnya Fiqh Sunnah. Okey? Dia sebut dalam kes hadana ataupun hak jagaan anak ini, dia sebut inna likulli hadin wal mahdun haqqun. Okey?
walakinnal mahdun huwal ahaq. Yang bermaksud, okay, dalam satu-satu perbicaraan permohonan hak jagaan anak, okey, ada dua hak. Hak iaitu hak ibu dan bapa yang memohon, okey, untuk mendapatkan jagaan anak yang masih kecil, dan juga anak tadi, anak yang masih kecil. Okey. So, bila mana bertembung antara hak ibu dan bapa tadi dengan hak anak yang masih kecil tadi, mahkamah akan melihat kepada keutamaan dia ialah kepada hak anak tadi. Tu. Yang itu yang diberikan keutamaan oleh mahkamah. Mahkamah tak mempertimbangkan sangat, okey, kehendak dan permohonan ibu ataupun bapa tadi. Walaupun ibu dan bapa dia ada hak untuk menjaga anak tadi, tetapi akhirnya bila mana mahkamah nak buat keputusan sama ada nak serahkan hak jagaan tadi tu kepada ibu ataupun bapa, mahkamah akan lihat kepada pertimbangan dia adalah kepada hak anak tadi tu yang masih kecil. Okey? Jadi kalau sebab tu saya kata akhirnya mahkamah akan tengok antara pasangan ibu dan bapa tadi, siapakah yang lebih boleh beri jaminan untuk menjaga kebajikan anak yang masih kecil tadi. Itu bila mana mahkamah membincangkan tentang hak pertembungan hak jagaan antara ibu dan bapa tadi tu, mahkamah akan lihat kepada keutamaan kepada anak tadi. Peruntukan Seksyen 87 ini membolehkan mahkamah menetapkan syarat-syarat yang memenuhi kepentingan maslahah kanak-kanak. Okey? Termasuklah kita tengok tadi, kita baca Seksyen 87 tadi, penyediaan tempat tinggal yang kondusif, okey? Perlindungan dan pendidikan yang sempurna untuk anak tadi. Secara keseluruhannya, kuasa mahkamah ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat kepada kanak-kanak dan menjauhkannya daripada kemudaratan. Sebab itulah Seksyen 87 ini memberikan kuasa yang luas kepada mahkamah. Okay, bila mana mahkamah keluarkan ataupun perintahkan hak jagaan diserahkan pada mana-mana individu, sama ada ibu ataupun bapa, okey, Seksyen 87 ini membenarkan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah untuk menetapkan syarat-syarat, okey, syarat-syarat kepada perintah hak jagaan yang dikeluarkan tadi. Okey. Sekarang kita pergi kepada huraian perundangan Seksyen 87 ini. Okey, seperti mana yang saya sebut awal tadi, Seksyen 87 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan ini ataupun Akta 303 membenarkan mahkamah untuk membuat perintah jagaan yang bersyarat. Mana? Perintah hak jagaan dikeluarkan oleh mahkamah, di situ ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh mahkamah. Maksudnya tuan, dalam bahasa yang mudah, orang pergi ke mahkamah, dia nak dapat hak jagaan anak. Okey? Mahkamah dengar keterangan ibu, mahkamah dengar keterangan saksi-saksi untuk ibu, mahkamah dengar keterangan bapa, mahkamah dengar keterangan saksi-saksi untuk bapa. Mereka ni semua berjuang di mahkamah untuk tujuan apa? Untuk tujuan menunjukkan kepada mahkamah mereka ni lah yang boleh memberikan keutamaan kepada kebajikan anak-anak yang dituntut tadi. Itu. Okey. Ujung-ujung mahkamah setelah mendengar keterangan pihak-pihak tadi, dalam perbicaraan mahkamah buat keputusan hak jagaan, perintah mahkamah dengan ini memerintahkan hak jagaan diberikan kepada ibu. Okey? Jadi itu tujuannya orang datang ke mahkamah, dia nak dapatkan hak jagaan anak tadi. Habis, itu saja. Okey? Tapi Seksyen 87 ini dia sebut bahawa selain daripada mahkamah keluarkan perintah hak jagaan diserahkan kepada ibu, mahkamah
okey, letak okey, hak jagaan ibu tadi tu tertakluk kepada syarat-syarat ni. Syarat-syarat yang terkandung dalam Seksyen 87 yang kita akan huraikan sebentar nanti. Itu maksudnya peruntukan Seksyen 87 ni yang disebut sebagai perintah hak jagaan bersyarat. Itu maksud dia. Maknanya mahkamah keluarkan satu perintah, dalam masa yang sama, mahkamah letak syarat-syarat yang diberikan attach ataupun diletakkan kepada ataupun diberikan kepada khusus kepada orang yang diberikan hak jagaan tersebut. Okey, syarat-syarat tersebut kalau kita baca, kita dah baca Seksyen 87 tadi, okey, syarat-syarat tu kita syarat-syarat tu dia ada di situ mengandungi syarat-syarat tentang tempat di mana kanak-kanak itu akan tinggal dan cara pelajarannya. Jadi maknanya syarat-syarat tersebut merangkumi, kalau kita tengok Seksyen 87A, merangkumi tempat tinggal dan cara pelajaran anak. Yang ni kita baca melalui Seksyen 87(2)A. Okey? Maka Seksyen 87(2)A. Betul Kali ini dititik beratkan kerana tempat tinggal yang kondusif dan masa pelajaran yang tersusun adalah kebajikan yang diutamakan oleh mahkamah. Okey. Tuan-tuan dan puan bayangkan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur keluarkan satu perintah hak jagaan diserahkan kepada ibu. Okey? Okey. Bila kita baca macam tu, okey, betul lah. Maknanya mahkamah dah dengar keterangan ibu, dah dengar keterangan bapa. Serahkan anak tu kepada ibu. Okey? Tapi Seksyen 87 ini, dia kata, okey, perintah hak jagaan tadi tu tertakluk kepada syarat. Okey? Dan syarat-syarat ini, okey, sangat penting sebab dia melibatkan kuasa mahkamah untuk menentukan kebajikan anak-anak tadi tu. So, maka mahkamah akan letakkan yang pertama, syarat berkaitan dengan tempat tinggal. Jadi, mahkamah akan sebut di situ di mana anak tu akan tinggal. Okey, sebab kalau tak ditentukan tempat tinggal anak tadi tu kondusif. Katakan anak tu berada tinggal dengan ibu yang diberikan hak jagaan, tapi environment, suasana tempat tinggal anak tadi tu dia tidak menjamin kebajikan dan keselamatan anak tersebut. Katakan ibu tu duduk di tempat yang mungkin akan memudaratkan anak tadi. Jadi untuk memastikan anak tadi tu terjamin keselamatan dia, jadi mahkamah akan letak syarat. Itu yang dimaksudkan kuasa mahkamah untuk meletakkan syarat. Maka jadilah perintah hak jagaan tadi tu tertakluk kepada syarat. Itu yang dikatakan conditional order. Okey, dan kuasa tu diberikan kepada mahkamah untuk dimasukkan sekali dalam perintah hak jagaan tersebut. Okey. Kemudian yang kedua, syarat tersebut merangkumi hak lawatan. Okey, bermalam dan berjumpa bagi ibu atau bapa yang tidak mendapat hak jagaan atau ahli keluarga mereka. Yang ni kita boleh lihat, okey, terkandung dalam Seksyen 87(2)C dan D. Okey, syarat C dan D. Okey, syarat C dan D kita baca mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan pada masa-masa dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh mahkamah. Okey. So, jadi maknanya mahkamah selain daripada memerintahkan hak jagaan diserahkan kepada ibu, sekarang bila hak jagaan itu diberikan kepada ibu, maknanya kebajikan masa
anak tadi tu berada di bawah pengawasan dan perlindungan ibu. Sebab ibu dengan bapa tadi tu dah bercerai. Dia tak duduk satu rumah. Okey, bapa mungkin duduk di tempat lain. Okey, ibu tadi tu duduk di tempat lain. Tapi mahkamah dah berikan hak jagaan, perintah, keluarkan perintah hak jagaan tu diberikan kepada ibu. So, persoalan dia sekarang, bagaimana dengan hak bapa yang tak dapat hak jagaan tersebut. Yang tu yang dimaksudkan dengan peruntukan Seksyen 87/2/C dan juga D. Jadi, bapa yang tak dapat hak lawatan, nenek sebelah bapa, paternal grandmother, paternal grandfather, relatives sebelah bapa. Okey, mereka ni masa pasangan suami isteri tadi tu, mereka masih hidup bersama, duduk bawah satu bumbung. Mereka ni datang ke rumah ziarah anak tadi. Tapi bila dah bercerai, dia orang tak duduk rumah yang sama. Jadi persoalan dia sekarang, bagaimana tentang hak lawatan bapa yang tak dapat hak jagaan tadi. Bagaimana dengan hak lawatan dan juga bermalam bagi nenek ataupun datuk sebelah bapa tadi. Dan juga mungkin pakcik, makcik sebelah bapa. Sebab mereka ni tak mendapat hak jagaan. So, peruntukan Seksyen 87 ini membenarkan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah untuk meletakkan syarat. Ini berlaku. Saya explain benda ni tuan-tuan. Yang inilah perintah yang ada dikeluarkan oleh Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan ataupun di negeri Selangor bila mana mereka mengeluarkan perintah hak jagaan kepada ibu. Ingat hadis Nabi SAW menyebut, saya dah bincang sebelum pada ni, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga mana-mana pihak yang memutuskan. Qati'un makna mereka yang memutuskan tali silaturahim. Mana dalam konteks ini hubungan antara anak yang masih kecil tadi dengan bapa dia yang telah bercerai dengan ibu. So, bapa tadi tu tak boleh dinafikan hak untuk mendapatkan hak lawatan dan juga bermalam dengan anak yang masih kecil tersebut. Sebab walaupun ibu dan bapa tadi tidak bersama lagi, mereka, anak tadi tu mempunyai hak. Sebab tu saya katakan tadi, dalam kita membicarakan tentang hak jagaan anak ini, mahkamah tidak melihat sangat kepada kemahuan dan tindakan ibu dan juga bapa. Yang mahkamah berikan keutamaan ialah kebajikan anak tadi. Dan kebajikan anak ini termasuklah untuk mendapatkan kasih sayang bukan saja kepada ibu yang mendapat hak jagaan, tetapi bapa yang tidak mendapat hak jagaan yang duduk berasingan dengan ibu yang telah mendapatkan hak jagaan tersebut. Ini berlaku, itu perintah yang mahkamah dan untuk menjamin kebajikan anak yang masih kecil, memastikan dia mendapat kasih sayang seorang ibu dan seorang bapa, maka syarat ini dibenarkan untuk mahkamah letak dengan tujuan untuk memastikan kebajikan anak tadi. Dan akhir sekali, bila mana kita baca Seksyen 87/2E, dia sebut di situ, peruntukan Seksyen 87/E melarang orang yang diberi jagaan itu dari membawa kanak-kanak itu keluar dari Malaysia. Okey, yang ini boleh diletakkan juga dalam perintah hak jagaan tersebut. Okey, tujuan dia apa? Tujuan dia ialah dibimbangi anak tadi bila mana dibawa keluar daripada Malaysia, mereka ni nanti tidak akan kembali, menyebabkan mereka, bapa yang tidak mendapat hak jagaan anak mungkin akan tidak mendapat hak lawatan dan juga bermalam dengan anak tadi, sebab anak tadi tu telah dibawa keluar daripada Malaysia. Jadi perintah
dan syarat ini penting diletakkan. Okey? Diletakkan di situ. Sebab kalau katakan perintah tersebut tidak diletakkan, kalau syarat tersebut, syarat ibu yang mendapat hak jagaan tadi tu, kalau tak diletakkan dalam perintah hak jagaan tersebut, maka bila mana ibu tadi bawa anak tu keluar negara dan kemudian tak kembali semula ke Malaysia, akan menyebabkan kesukaran dan juga kezaliman kepada bapa dan keluarga sebelah bapa yang tidak berpeluang untuk melawat dan juga bermalam bersama dengan anak yang masih kecil tersebut. Okey. So yang ini yang diperuntukkan dalam section 87 ini, dan bila mana kita melihat kepada dalil dan juga nas syarak, kita boleh simpulkan bahawa peruntukan section 87 iaitu perintah hak jagaan bersyarat ini dia bertepatan dengan prinsip syariah. Dia memastikan keadilan kepada anak yang masih kecil, memberikan keadilan kepada kedua-dua ibu dan juga bapa. Daripada sudut mana kita tengok? Sebab innallaha ya'murukum an wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Bila mana kamu hukum di antara manusia, kamu hendaklah hukum dengan adil. So jadi keadilan ini memerlukan supaya perintah hak jagaan yang diserahkan kepada ibu contohnya, ataupun diberikan kepada bapa contohnya, okey, ibu yang tak diberikan hak jagaan lebih adil kalau dia diberikan hak untuk melawat anak tadi dan juga diberikan hak untuk bermalam dengan anak yang masih kecil. Itu nama adil. Adil ni maksudnya wad'u syai'in fi makanihi, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maknanya dalam konteks seorang anak adalah lebih adil, anak yang masih kecil tadi tu, untuk dia mendapat kasih sayang bukan saja daripada seorang ibu, tetapi juga daripada seorang bapa. Bukan saja daripada keluarga ibu, tetapi dia juga mendapat hak melawat dan juga bermalam dengan keluarga sebelah bapa. Okey, yang ni yang kita lihat tentang kepentingan section 87 ini, dan kesesuaian peruntukan ini dengan hukum syarak. Dan saya telah sebut banyak kali rujukan kepada Said Sabiq, prinsip keutamaan hak kanak-kanak ini bermakna kehendak dan kepentingan ibu bapa mesti tunduk kepada keperluan anak. Mahkamah menggunakan kuasa dalam seksyen 87 untuk memastikan perintah jagaan dan syarat-syaratnya mencerminkan apa yang lebih bermanfaat dan lebih elok bagi kanak-kanak itu. Itu yang saya sebutkan tadi, bahawa selain daripada perintah hak jagaan yang dikeluarkan oleh hakim, Mahkamah Tinggi Syariah, mahkamah akan juga meletakkan syarat-syarat bersekali dengan perintah hak jagaan. Dan bila mana kita melihat kepada prinsip maqasid syar'iyyah, kita boleh simpulkan bahawa syarat-syarat yang dikenakan di bawah seksyen 87 terutamanya berkaitan dengan tempat tinggal, pendidikan dan larangan keluar negara. Tujuan dia adalah untuk memelihara maqasid syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah ni iaitu objektif syariah. Kenapa Allah SWT menurunkan ataupun menetapkan satu-satu perundangan itu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memastikan 5 asas fiqh yang utama, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, pemikiran, keturunan dan harta kanak-kanak tersebut
terjamin. Sorry. Contoh yang kita lihat apa ni? Syarat berkaitan dengan pendidikan. Okey, diletakkan bersekali dengan perintah hak jagaan tadi. Sebab pendidikan ni sangat penting. Tempat tinggal contohnya. Mahkamah letakkan syarat di mana tempat tinggal anak tadi. Mestilah tempat tinggal yang kondusif untuk anak tersebut. Jadi penentuan syarat di mana anak tu tinggal, bentuk pelajaran yang perlu diberikan kepada anak tadi disebut oleh mahkamah ataupun diletakkan oleh mahkamah berdasarkan peruntukan Seksyen 87 ini. Tujuan dia tidak lain tidak bukan ialah untuk memastikan pemeliharaan akal anak tadi. Ini disebut sebagai maqasid syar'iyah. Okey. So jadi yang tu yang kita lihat dan kita telah baca peruntukan Seksyen 87 ini. Okey, dan kalau saya boleh kongsi sedikit banyak apa ni keputusan mahkamah yang melibatkan yang mahkamah tentukan. Contohnya dalam satu kes Hasanah binti Abdullah lawan Ali bin Muda, mahkamah telah memerintahkan bapa diberikan hak melawat dan membawa keluar anak pada hujung minggu selama 2 malam. Namun mahkamah mendapati juga bertukar-tukar jagaan sedemikian tidak memberi kebaikan kepada kehidupan kanak-kanak. So jadi maknanya banyak kes yang dilaporkan dalam jurnal hukum. Contohnya di mana peruntukan Seksyen 87 ini digunakan oleh mahkamah untuk meletakkan syarat-syarat yang melibatkan pendidikan dan tempat tinggal anak, melibatkan hak lawatan dan juga bermalam bagi ibu ataupun bapa yang tak dapat hak jagaan anak, dan juga melibatkan larangan daripada anak tadi dibawa keluar daripada Malaysia. So yang ni telah diputuskan oleh mahkamah, dan ini yang akan kita lihat berlaku bila mana kita membincangkan peruntukan berkaitan dengan Seksyen 87. Jadi kita boleh simpulkan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita selesai membaca Seksyen 87 ini kita boleh simpulkan adalah merupakan peruntukan yang penting yang memberi kuasa berbicara kepada mahkamah. Mahkamah ni maksudnya hakim Mahkamah Tinggi Syariah, untuk mengenakan syarat-syarat yang diperlukan demi memelihara kebajikan kanak-kanak. Syarat-syarat yang dikenakan melibatkan aspek fizikal dan rohani anak, termasuklah penentuan pendidikan, tempat tinggal dan memastikan hak akses lawatan dan berjumpa kepada ibu bapa bukan penjaga dipenuhi secara munasabah. Dalam membuat keputusan, Mahkamah Syariah perlu merujuk kepada prinsip manfaat agar keputusan yang dicapai adalah yang paling adil dan elok bagi kanak-kanak tersebut. Syarat-syarat yang ditetapkan, terutama jika melalui perjanjian suluh, perlu jelas dan terperinci untuk mengelakkan pelanggaran perintah atau kesukaran penguatkuasaan pada masa hadapan. Yang ini kejelasan sesuatu perintah tu sangat penting. Sebab kalau katakan satu perintah hak jagaan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Tinggi, bila mana dia kabur, nanti susah. Bila mana berlaku pelanggaran hak jagaan atau suatu perintah hak jagaan, bila mana satu pihak tu nak menguatkuasakan perintah tersebut, sukar. Sebab mana bila mana perintah hak jagaan tadi tu terlalu kabur, vague. Jadi
perintah hak jagaan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tadi tu mestilah satu perintah yang precise, concise, tak perlu panjang, tapi dia tepat dan jelas, yang tidak membuka ruang kepada mana-mana pihak untuk melanggar syarat tersebut. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua, kita selesai membaca dan mentelaah peruntukan Seksyen 87 Akta ataupun enactment Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri dan sebelum kita mengakhiri kelas bacaan seperti biasa, okey, saya akan dengar daripada Hasan sekiranya ada soalan-soalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan, saya akan cuba kongsikan pandangan saya, dan kalau tak ada kita boleh tutup dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi lah pada hari Jumaat insya-Allah minggu depan. Okey San. Dia ada nampak soalan. Soalan yang pertama dia bertanya, adakah ada hak penjagaan untuk anak berumur 7 tahun ke atas untuk bapa yang dijaga? Tanya Zan. Soalan dekat sini, adakah ada hak penjagaan kepada anak yang berumur 7 tahun dan ke atas kepada bapa yang menjaga tu? Okey. Tuan-tuan dan puan, kita dah tengok sebelum daripada ini peruntukan yang melibatkan apa yang disebut San sebagai tempoh hak jagaan anak. Okey? Bagi anak-anak lelaki yang telah capai umur 7 tahun dan bagi anak perempuan yang telah capai umur 9 tahun. Maknanya tempoh dia itu. 7 tu boleh extend sampai 9, 9 boleh extend sampai 11. Okey? Jadi maknanya bagi seorang lelaki, anak lelaki ni San, dia akan tamat bila anak tu umur 7 tahun. Yang yang perempuan sampai umur 9 tahun. Saya dah jelaskan dulu tuan-tuan dan puan, antara dia ada istilah-istilah yang berbeza San. Dia yang kita ada istilah hadanah. Okey, hadanah ni adalah satu proses tuntutan menjaga anak yang masih kecil, yang belum lagi umur mumayyiz, sama ada 7 tahun bagi lelaki ataupun 9 tahun bagi perempuan. Ini kita dah bincang dulu pandangan para ulama, kenapa 7, kenapa 9 tahun. Okay? Jadi maknanya kalau anak lelaki tadi tu, bila dia dah melebihi umur 7 tahun, dia tak nama lagi hadanah, dia panggil kafalah. So, dan hakul kafalah ni, okey, bagi anak yang telah capai umur mumayyiz, anak ni diletakkan di bawah bapa. Okey? Okey. Itu tempoh masa San. Okey? Jadi maknanya kalau Hasan tanya soalan tadi tu, maknanya kalau anak tu dah umur 7 tahun, isu hadanah ni dah tak timbul lagi. Okey? Sebab anak tu dah capai umur mumayyiz yang boleh bezakan, dia boleh tahu, maknanya anak yang masih kecil, dia tahu macam mana nak pergi buang air sendiri. Okey? So dia boleh bawa diri je. Dia boleh buat pilihan sama ada nak duduk dengan ibu ataupun nak duduk dengan bapa bila mana dia sampai kepada umur sinut tamyiz. So kita boleh simpulkan tadi itu memang betul. Bukan kata boleh tak boleh. Sepatutnya bila anak tu dah umur 7 tahun ke atas, anak lelaki, memang dia pergi kepada bapa. Sebab tempoh hakul hadanah tadi tu tamat bila anak tu umur 7 tahun. Tapi kita kena ingat, sebab tu saya kata, bila melibatkan sama ada hak jagaan hadanah ataupun kafalah, mahkamah akan lihat kepada kebajikan kanak-kanak tadi tu San. Hatta kita dah bincang dah sebelum pada ni tuan-tuan dan puan, kalau katakan anak tu dah sampai umur 8 tahun, buat pilihan nak duduk dengan bapa. Ya San? Kenapa dia nak duduk dengan bapa San? Sebab dia kata kalau duduk dengan bapa dia, nak pergi sekolah pun tak apa, tak pergi pun tak apa. Dia kata bapa dia sporting. Kalau dia nak duduk kat rumah pun tak apa, nak main game. Sebab duduk dengan ibu strict. Okey? Kan?
pastikan apa tu dia pergi sekolah, kan? Jangan tak pergi sekolah kan. So jadi antara pilihan anak yang nak duduk dengan bapa kan, dalam keadaan pilihan bapa tadi tu yang akan menyebabkan kemudaratan pada dia, kan? Kemudaratan pada bila mana dia tak pergi sekolah, mana tak terjamin dia punya pendidikan dia di situ. Jadi mahkamah ketika itu dia ada tanggungjawab untuk pastikan kebajikan. Sebab tu saya sebut kat sini tuan-tuan, bila mana membicarakan kes di mahkamah yang melibatkan pertarungan ibu dan bapa, hatta bila anak tu dah umur sinnu tamyiz, dia boleh buat pilihan, still mahkamah ada kuasa untuk tak ikut pilihan anak tadi. Okey tu, untuk soalan yang kedua ni, dia tanya, jikalau isteri ataupun suami curang, adakah anak tu boleh dituntut oleh isteri atau suami tu lah yang okey tu, ataupun diberikan prioriti mahkamah untuk, kalau kata isteri tu curang, okey, prioriti anak ni diberi pada suami untuk jaga. Betul, ataupun isteri curang, prioriti tu bagi kepada. Betul. So kita dah bincangkan sebelum daripada ni tuan-tuan kan, tentang syarat-syarat, kan? Masih lagi maknanya kalau katakan seorang anak yang nak duduk dengan ibu dia, mahkamah akan tengok daripada sudut karakter, adab ibu dia tadi. Sebab ibu yang dia ada adab yang baik, dia akan turun kepada anak dia. Jadi environment tu dia akan mempengaruhi anak tadi So ini betul maknanya dalam konteks ini, kecurangan tadi tu adalah melambangkan satu perbuatan yang tidak baik, kan? Jadi cuma apa sekarang bila mana mahkamah nak buat keputusan, okey, mahkamah akan buat keputusan keseluruhan daripada sudut, bukan saja isu kecurangan saja, mahkamah akan tengok daripada sudut pendidikan anak tadi, kasih sayang pada anak tadi. Kita ada kes kadang-kadang bapa ni tak bekerja, malas contohnya kan. Lepas tu tak bekerja, kemudian ada yang terlibat dengan gejala sosial, dadah apa dan sebagainya kan. Menggunakan isu tentang kecurangan bekas isteri dia contohnya. Kata nampaklah isteri dia ni kan berjalan dengan office mate dia lelaki contohnya. Pada pandangan dia tu, itu sedangkan dalam masa yang sama dia sendiri pun tak betul. Kan? So jadi sebab tu saya katakan di mahkamah ni, mahkamah akan tengok secara keseluruhan, bukan isu kecurangan saja. Kan? Kalau katakan diserahkan kepada bapa tadi, kan, akan menyebabkan lagi kemudaratan pada anak tadi. Anak tu tak pergi sekolah, dan pendidikan dia tak terjamin. So jadi isu kecurangan tu betul, mahkamah akan ambil kira juga, tapi tak semestinya dia akan jadi sebagai yang utama mahkamah buat keputusan. Mahkamah akan tengok secara keseluruhan. Okey dah, untuk soalan yang ketiga ni, kalau kata suami ataupun isteri tu dah dapat hak penjagaan anak, dan katalah perintah mahkamah tu kata tak boleh bawa anak jauh daripada suami ataupun ayah ataupun mak dia. Kita katakanlah bila isteri dah dapat hak penjagaan anak dan dia bawa anak tu keluar negara lah dalam tempoh masa yang singkat ataupun lama, yang tu macam mana tu? Dibolehkan ataupun tidak? So dia ada tempoh kalau mak tu nak bawa anak dia duduk luar negara dalam sebulan, 2 bulan baru balik Malaysia. So tempoh untuk ayah dia nak bagi nafkah. Okey. Sebab tu saya katakan tadi, perintah yang syarat tadi tu dia kena jelas. Okey. Kalau katakan mahkamah kata larangan kepada ibu tadi tu, adakah dia berbentuk mutlak? Ataupun dia letak itu syarat ibu tak boleh bawa keluar negara kecuali dengan keizinan bapa ataupun bekas suami dia tadi. Okey? Kita kena faham tujuan anak tadi tu dilarang bawa keluar daripada Malaysia ialah sebab satu yang paling utama ialah untuk benarkan bapa dengan keluarga bapa yang tak dapat hak penjagaan anak tadi tu, supaya dia dapat hak untuk melawat anak tadi. Jadi kalau katakan anak tadi tu
okey, dibawa keluar daripada Malaysia. Katakan bapa tadi tu yang ni kahwin dengan wanita isteri mak orang Indonesia, dia balik ke Indonesia. Jadi menyebabkan bapa tadi tu dia tidak dapat hak lawatan ke atas dan bermalam dengan anak tersebut. Tetapi kalau katakan bapa tadi tu ataupun bekas suami dia tu dia minta izin, dia kata nak bawa balik ke kampung, bertemu dengan semara dia di Indonesia contohnya. Yang bapa tadi tu ataupun bekas suami tu dia ada timbang rasa. Sebab tu saya kata sekarang antara suami dengan isteri, ibu dengan bapa tadi tu, dia kena lihat kepada kepentingan anak dia tadi. Walaupun mereka tak boleh hidup bersama sebagai suami isteri, tapi ada zuriat yang lahir daripada mereka berdua ni. Jadi dia kena jaga sebab anak ni adalah amanah mereka. Kan? Jadi dia tak boleh hanya semata-mata ego, nak tegakkan ego macam tu. Oh tak, kita pegang strict kepada perintah tersebut. So kalau Datuk cakap tadi, Wak Ima dia nak bawa anak dia pergi bercuti luar negara sekalipun, dia kena minta izin kepada... Itu, biasanya itu dia letakkan dalam peruntukan tadi tu. So contoh Datuk, tadi Datuk kata kalau kata dia orang Indonesia kan, dia nak balik ke sana, dia ada tempoh masa ke? Kalau kata dia nak balik sana 6 bulan, baru dia akan patah balik ke Malaysia tu, yang tu macam mana tu? Itulah, itu masukkan saya tadi tu. Sebab ini detail kan, jadi dia boleh bincang dengan bekas suami dia tadi. Mungkin 6 bulan tu terlampau lama, menyebabkan bapa bekas suami dia tadi tu dinafikan hak dia untuk bermesra dengan anak sebab satu tempoh masa yang agak panjang. Jadi bekas suami dia mungkin benarkan, dia kata tak apa, dia boleh baliklah ke kampung. Tapi mungkin dalam seminggu macam tu. Kan, satu tempoh yang munasabah. Ataupun kalau dia panjang sekalipun, dia kalau dia reda, kan, bekas suami dia tu reda untuk dia pergi untuk tempoh masa yang agak panjang sikit, kata 6 bulan, dan tak apa, ada persetujuan daripada bekas suami dia tadi. Sebab tu saya tekankan tadi tu tak dibenarkan larang bawa ke tu, sebab bila dia berada luar dengan ibu dia tu, maka pihak yang tak dapat hak jagaan tadi akan dinafikan hak untuk melawat dan bermalam. Kalau ayah suami tu tak izin, so suami tu boleh buat tuntutan di mahkamah lah yang mengatakan anak dia dibawa. Betul Ustaz. Jadi maknanya bila katakan tidak ada keizinan, dia mudah je tuan. Kenapa perlunya syarat tadi tu jelas kan? Sebab bila mana berlaku pelanggaran perintah, kata syarat dalam perintah tu kata okey, hak jagaan diberikan kepada ibu. Okey, apa syarat ibu di situ? Mahkamah letak. Apa dia? Ialah dia tak boleh bawa anak tu keluar negara kecuali mendapat kebenaran ataupun setelah berbincang dengan bekas suami dia, itu pihak defendant. Okey? Katakan tak ada perbincangan, tak ada apa. Okey? Isteri tadi tu terus bawa anak dia tu ke luar negara tanpa pengetahuan suami tadi ataupun bapa tadi ataupun bekas suami. Jadi di situ tuan-tuan berlanggar, kita sebut sana, salah satu syarat daripada perintah hak jagaan tadi telah dilanggar oleh ibu tadi. So apa yang bekas suami dia akan buat? Dia akan filekan kes di mahkamah untuk membawa bekas isteri tadi tu ke mahkamah sebab menghina mahkamah. Menghina mahkamah maksudnya di sini dia telah langgar perintah mahkamah. Okey Dok, soalan yang terakhir ni saya rasa pernah dijawab di Datuk sebelum ni. So mungkin yang ni dia nak dapatkan balik confirmation. So dia kata belanja pendidikan dan tempat tinggal anak adalah tanggungjawab ayah sepenuhnya. Adakah ada akta yang membolehkan ayah ditangkap selain didenda andai tanggungjawab tersebut diabaikan? Ya, betul Ustaz. Saya dah jelaskan dia di mahkamah syariah dia ada satu unit ataupun bahagian tuan-tuan disebut sebagai bahagian sokongan keluarga. So bahagian sokongan keluarga ni dia berperanan untuk membantu isteri-isteri dan anak-anak yang telah dapat perintah nafkah. Macam soalan yang saya baca tadi kan, maknanya bekas suami ataupun bapa gagal untuk memberikan nafkah. Nafkah ni termasuklah duit, pendidikan dan sebagainya, betul tak? So maknanya berlaku pengabaian dan kecuaian di pihak bapa. So ibu bekas isteri tadi tu pun, anak tadi,
Bila mana berlaku pelanggaran, pengabaian hak tanggungjawab memberikan nafkah ni, dia boleh pergi ke mahkamah syariah, okey, dengan perintah yang dia telah perolehi tu San, untuk dikuatkuasakan. Dan saya sebut sini, maknanya dia boleh pergi jumpa dengan pegawai-pegawai di bahagian sokongan keluarga di mahkamah syariah seluruh negara, okey, buat laporan di situ, dan pegawai-pegawai bahagian sokongan keluarga akan bantu isteri dan anak tadi itu untuk menguatkuasakan perintah hak nafkah yang telah dikeluarkan oleh hakim mahkamah syariah tersebut. Okey Tok, itu je soalan malam. Okey San, terima kasih. Okey, alhamdulillah tepat kita pukul 10. Okey, tuan-tuan dan puan, terima kasih. Selamat berehat dan insya-Allah panjang umur kita akan bertemu kita akan sambung seksyen 88 dalam pembacaan akta ataupun enactment kita pada minggu depan, iaitu pada hari Jumaat, insya-Allah. Jumaat berapa bulan San? 15. 14 hari bulan November. Okey, 2025 insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang mengikuti kelas pada malam ini. Saya doakan semoga tuan-tuan dan puan akan terus diberikan rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan keluarga yang sakinah, yang ada mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat. Insya-Allah. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.